Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak tanya, suara saya clear tak? Lagi sekali saya nak tanya, suara saya clear tak? Suara clear tak? Suara clear bagus. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Tadi akaun saya telah kena report lah. Biasalah dia orang provok dengan report. Tapi saya nak bagi tahu kepada semua lah saya ada banyak akaun. Saya ada banyak akaun. So I am not worried lah. So don't worry. Kan saya ada banyak akaun. Don't worry. Saya ada banyak akaun. So saya cuma nak minta tolong tuan-tuan dan puan-puan, tolong share sebab kita nak cerita, banyaklah cerita hari ni kan. Beberapa cerita yang saya nak cerita adalah tentang benda yang saya nak cerita ni mesti dia tak suka punya. Kan? Tak masuk? Kejap Nampak Lim, ceplos pun kena benam ke? Ceplos mak kau. Hello tu tak. Sorry maafkan saya, ada call masuk. Saya nak tengok saya punya apa nama dia ni okey ke tak okey. Ada sound tak sekarang? Tuan-tuan dan puan-puan, lagi sekali kepada yang baru masuk, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke Cili Kasih Taruk tuan-tuan dan puan-puan. Saya live hanya di TT saja. Saya tidak live di apa nama dia YT. Sound ada alhamdulillah bagus. Baik, siapa yang belum follow boleh follow. Siapa yang ada rezeki lebih boleh punch card lah ambil love tu. Terima kasih siapa yang ambil love tu. Thank you so much. Saya tengah try saya punya mic ni, Rode ni tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak tanya clear ke tak clear mic saya? Okey, suara cantik. Terima kasih Nazri Kamal, terima kasih Si Mariam, terima kasih kerana sudi type tolong apa nama dia punch card lah Fitnah apa lagi Mok? Itu je soalan dia. Fitnah apa lagi Mok? Tak apalah. Korang nak cakap apa pun cakap. Sekarang ni macam ni. Tuan-tuan dan perempuan, kita kena didik anak-anak kita, especially kita yang orang Melayu Islam ni tuan-tuan dan perempuan, bahawasanya kita kena haramkan anak-anak kita, tolonglah tengok anak-anak kawan semua. Kalau dia orang sokong pas ke apa ke, tolong bawa pergi jumpa dengan ustaz, pulihkan balik semangat dia orang. Sebab daripada apa yang saya difahamkan semalam, sahabat saya Sang Saka Puaka Waalaikumsalam Mak Kul Waalaikumsalam. Dia bagi tahu yang budak-budak motor, budak-budak rempit ni, dia bagi tahu mereka sokong apa nama dia PAS ni bukan apa. Kalau sekiranya mereka mati ketika race tu, mereka akan dapat syurga sebab mereka menyokong PAS. Sebab ialah seperti mana kita semua tahu bahawasanya parti PAS ni pemegang kunci syurga kunci syurga level mandi lanjir dekat kolah Masjid Rusila tu kan. Jadi itulah dia. So tuan-tuan dan perempuan, tolonglah jaga anak kita kan, adik-beradik kita, jauhkan mereka daripada parti yang menyesatkan tuan-tuan dan perempuan Parti ini adalah parti yang sangat-sangat apa nama dia merosakkan akidah tuan-tuan dan perempuan kan. Itulah dia. Dek Kosek tu, aku nak bagi tahu, Dek Kosek ni dia marah pasal apa? Dia marah sebab bos dia Nasruddin Anak Murad, AKA apa nama dia Abah Aspi Babi tu, dia tak boleh tahan bila dia kena tutur. Dia cerita dia macam ni Abah Aspirasi ni telah cuba untuk merogol
seorang wanita dia janda, dia bawa pergi ke jiran Cina. Dia ingat perempuan ni jinak-jinak apa semua kan. So dia bawa pergilah, dan dia ada percubaan untuk menyetubuhi secara haram. Perempuan tu tak nak, tapi dia paksa. Mujurlah perempuan tu kuat dan telah tolak, dan alhamdulillah perempuan tersebut hari ni telah kahwin, dan kita doakan agar dia hidup bahagia di samping suami yang baru, dan kita tidak mahu lagi lah ada lagi benda-benda macam ni. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, tak ada bukti lain, tak ada report polis lah picit telur, ada report polis lah. Semua budak balik abah ke ni? Lah, ingatkan apa? Rupanya budak-budak Nasruddin anak Murad. Sial lah korang ni. Macam mana korang boleh sokong? Tak, kalau tak ada bukti, suruh abah aspirasi tu saman aku. Kan aku boleh bawa report polis tu, aku boleh minta daripada lawyer, aku boleh minta. Abah aspirasi, betul. Beli baju raya bayar 3 kali asparagus, betul? Oh damn son. Mike tu brand apa masalah ni? Road. Mike ni Road Kau tak ada duit, Herami. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak minta tolong repost dengan share. Kita meriahkan malam ini. Okey, saya senang aja. Saya tak perlu nak pergi kat room dia, senang aja. Abah aspirasi Nasruddin Zainul Murad, nama penuh dia. Dia adalah seorang yang celaka, yang telah ada percubaan untuk merogol seorang wanita bernama Akmal, tuan-tuan dan perempuan. Jadi perempuan tu dia telah buat laporan polis, dan sekarang ni kita tengoklah, sebab dia dah kahwin kan, kita tak tahu sama ada dia akan proceed atau tidak, tetapi kita harap dia akan proceed kan. Organic View 300. Organic ni tak ada beli. Kes ni tahun lepas ABC tahun lepas. Waalaikumsalam Rizal Official, apa khabar brother? Sihat So itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Jadi orang-orang geng ni semua geng-geng dengan gomo, semuanya celaka. Kau tengok contoh Abah aspirasi ni ada kes dia nak merogol perempuan di jiran Cina. Kemudian kita ada Gemo ataupun Sir Azri aka Wan Muhammad Azri bin Muandaris, seorang lelaki yang telah diliwat oleh Ramla aka Norisman, seorang cross dresser. Oh damn. Dia orang ni semua teruk sial. Teruk gila babi mereka semua. Tak ada satu. Lepas tu ada pula geng dia tu, si Murtad tu. Kerana stres dia tinggalkan agama. Hari ni dalam Perikatan Nasional tuan-tuan dan perempuan, inilah yang kita tinggal. Inilah yang korang nak dengar cakap dia orang ke? Atau korang nak tengok, korang nak fokus Korang nak fokus kepada apa yang sedang berlaku dalam negara hari ni tuan-tuan dan perempuan. Sedang mereka memaki Hamun, main belakang lah, itulah inilah. Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan SPRM, mereka relax aja. Mereka buat apa? Mereka pergi tangkap semua perasuah-perasuah, semua yang salah laku rasuah ni semua. Seperti mana yang Rafizi bapuk tu tengah duk meroyang kata, kita nak buat reformasi macam mana ni? Azam Baki pun tak tukar. Kita tak ada apa pun ni. Segala-galanya kita sekarang ni tak ada apa yang perubahan. Saya nak bagi tahu Rafizi Ramli, the amount of work yang SPRM buat hari ni, workload dia dengan begitu hebat, dengan begitu dahsyatnya, Rafizi, kalau kau tukar letak mak engkau kat ketua ke bapa engkau ke, hatta kalau kau sendiri jadi ketua SPRM, engkau tak boleh buat bang. Nak jadi ketua SPRM ni, kau perlukan satu keberanian yang dahsyat tau. Azam Baki ni, dia berani babe. Kau tak tahu berapa banyak ancaman yang dia dapat tau. Sebab dia pergi tangkap semua ni jerung-jerung besar tau. Ini bukan kecil-kecil anak punya. Bukan. Waalaikumsalam. Aku tak nak dengar korang nak defend korang punya bosses ke apa ke tak. Jadi cerita dia sekarang simple aja. Saya nak tanya kepada rakyat Malaysia di luar sana, apakah tidak baik apa yang sedang berlaku di dalam negara kita sekarang ni? Apakah kamu tidak seronok dan kamu tidak gembira apabila ada pimpinan dalam negara kita yang sedang memimpin kita hari ini, mereka pergi menangkap semua perasuah-perasuah ni? Kita patut bangga tuan-tuan dan perempuan. Kita patut bangga. Kita patut support apabila kita ada Perdana Menteri serta Ketua SPRM tuan-tuan dan perempuan yang betul-betul fokus untuk membersihkan negara kita daripada rasuah. Sesungguhnya rasuah tu menghancurkan negara tuan-tuan dan perempuan. Kan? Jadi itulah pasalnya. Jadi kita kena support. Sama ada kau suka Anwar atau tidak, itu belakang kira. Tetapi bila dia buat kebaikan, kita kena support. Dalam pada dia menangkap perasuah, segala duit-duit yang dapat hasil daripada kutipan ataupun rampasan rasuah ni, duit-duit itu dipulangkan kepada rakyat semula dengan memberi bantuan selain daripada STR adalah My Kasih, My Sarah,
bantuan apa nama dia, subsidi, macam-macam lagi diberi kepada rakyat. So inilah kita kena tengok. Jangan kau asyik tengok dia peliwat, dia main belakang, kalau kau nak cakap macam tu, Azmin Ali kena tutup belakang. Gomo kena tutup belakang. Korang ni semua PAS punya pemimpin berapa ramai tergelincir. Anak sendiri dia pun pakai, bini orang dia pun tutup. So jangan duk cerita pasal moral lah. Let's talk about the country. Pemberi rasuah tangkap tak? Itu kena tanya SPRM ya, pemberi rasuah kena tangkap juga. Betul, saya setuju tu pun. Kan, jadi tak guna kalau kita cerita, kita cakap ini saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan ketika PAS dalam kerajaan 33 bulan bersama dengan yang lain-lain tu, ada tak kita tengok orang kena tangkap macam sekarang ni? Dahsyat babe. 3 tahun Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ni, berapa ramai dah kena tangkap ni babe. Besok yang salah satu yang kena tangkap tadi tu, iaitu apa nama dia, Datuk, kejap aku cek nama dia, takut nanti silap nama, aku kena saman pula nanti kan. So saya nak bagi tahu, sekejap kita cek tengok dulu. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar telah ditangkap dan direman SPRM hari ini. Esok pada jam 10 pagi akan dibawa ke Mahkamah Putrajaya untuk kes penyelewengan 300 juta tuan-tuan dan perempuan. 300 juta. Lagi satu kes rasuah terbesar yang buat secara terancang tau. Jadi kalau bila tangkap macam ni, tahu tak betapa jimatnya negara ni. Ya, bila tangkap sana tangkap sini. Beliau juga merupakan, okey, dia ni dia ada jawatan tau, aku cakap kau. Ya, dia ada jawatan. Gila babe. Okey, jawatan dia yang kena tangkap besok nak kena dakwa ni, beliau juga menjawat jawatan sebagai pengerusi Majlis Penasihat Syariah Advisory Council SEC di beberapa institusi utama termasuk Bank Negara Malaysia, Labuan Financial Services Authority, Suruhanjaya Security Malaysia SSC, Waalaikumsalam yang bagi salam Astana International Financial Center Kazakhstan, First Abu Dhabi Bank UAE, PNB Permodalan Nasional Berhad. Kejayaan SPRM, satu kes rasuah terbesar yang buat secara terancang. Nampak? Kau nampak tak? Dia beli tim bola Kedah dulu. Tuan-tuan dan perempuan, korang tak seronok ke bila tengok kan? Bila kita tengok hari ni agensi-agensi kita function, buat kerja dengan begitu baik sekali tuan-tuan dan perempuan. Kita patut bangga sebagai rakyat Malaysia ni. Betul tak betul? Daud Bakar Kedah punya bos bola dulu, patutlah hancur bola Kedah Betul tak? Inilah dia yang kita nak. Apa lagi kita nak? Kita nak kerajaan kita tangkap orang-orang yang rasuah ni supaya negara kita bersih. Tapi kenapa PN tak boleh terima barang ini barang? Kenapa Rafizi Ramli tak happy? Kenapa Gomo marah dekat Azam Baki? Why? Kenapa? Saya punya soalan tu je. Kan? Daud Bakar lain lah, tak tahulah Daud Bakar mana, tak kisahlah. Tapi cerita dia sekarang ni, satu yang besar punya dah kena tangkap. Kau tahu tak? Itulah benda je. Roti canai satu, kau duk panggil roti canai satu apa semua. Lepas tu kau duk terpaling Islam, kau sokong PAS. Aku nak tanya kalau kita lah betul-betul SPRM pergi siasat Kerajaan Negeri Kelantan yang dikuasai oleh anak beranak semua yang duduk dalam SUK apa semua ni, aku cakap kau akan jumpa lagi dahsyat punya tau. Lagi dahsyat punya rasuah. Sebab apa tuan-tuan dan perempuan? Sebab mereka tak takut dengan Allah. PAS langsung tak takut dengan Allah. PAS ni mempermainkan Allah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Ya, kita tengoklah bagaimana PAS menghina agama Allah ni dengan memberi kepada bala tu untuk buat ucapan siapa purniana mersa sesungguhnya ana surah Asab Ar-Razak. Apa benda ni? Dia kata dia mimpi Nabi, PAS kata betul. Yang lain-lain semua duk baca, duk takbir apa semua. Kalau korang betul-betul bagus PAS, kalau korang betul-betul bagus, sepatutnya kau dah tarbiyah yang bukan Muslim ni untuk memeluk agama Islam. Itu baru aku hormat korang. Tapi sayangnya, kamu tidak berjaya untuk menukarkan akidah ataupun menukarkan akidah si bala ni untuk memeluk Islam. Tak boleh. Kau tak berjaya buat tu, lepas tu kau nak sembang pasal agama. Tidak bolehkah kau memberitahu macam contohlah kita ambil Adun Kemasik tuan-tuan dan perempuan. Adun Kemasik. Macam mana dia masih lagi menjadi adun setelah dia ada kes skandal dengan bini orang tuan-tuan dan perempuan. Benda tu melibatkan SPRM. Tapi tak ada.
Tak ada apa, biar je macam tu kan. Tak ada buat apa-apa, biar je. Dia masih lagi adun. Sedangkan perempuan tu telah dizina. Selepas zina, dia bawanya pergi ke Siam, nikah kat sana, balik sini. Dia kata ada video lah apalah, diceraikannya, digantungnya macam tu je. Apa benda ni? Ini ke ajaran Islam, tuan-tuan dan perempuan? Ini saya nak tanya ni, saya nak faham ni. Kan? Lepas tu ketua Dewan Ulama PAS dekat negeri Perlis tu boleh tergelincir, tersilap masuk lubang. Ini apa cerita ni? Dewan Ulama PAS Pahang menunjukkan apa kemaluan dia kepada perempuan dekat orang luar semua. Apa cerita ni? Ketua kampung lantikan PAS Kampung Sungai Petai, tuan-tuan dan perempuan, pakai anak sendiri, siap panggil anak lelaki untuk pakai anak dia tu, yang perempuan tu. Astagfirullahalazim. Apa punya Islam yang korang bawa ni? Adakah inikah ajaran Islam yang sedang nak diajarkan oleh PAS kepada kita semua umat Islam ni, tuan-tuan dan perempuan? Ya Allah ya Tuhanku. Astagfirullahalazim. Sedih tau, bukan apa, sedih. Ya. Tak apalah, kau nak cakap apa pun aku tak kisah. Cerita dia simple aja, aku tanya. Apa benar atau tidak kita buat? Dan tuan-tuan dan perempuan, kita juga mendapatkan pengesahan semalam bahawa ada banyak saksi hidup yang melihat Hadi Awang ketika dia menjadi Menteri Besar Terengganu, dia pernah mandi lanjir dengan 3 orang bini dia dalam kolah dekat Masjid Ursila tu, tuan-tuan dan perempuan. Benda ni pernah dibawa oleh Gagak kan, dia pernah cerita benda tu. So teruk kan, teruk sangatlah macam ni kan. Set demo mandi lanjir betul. Astagfirullahalazim. Teruk betul lah kan. Jangan fitnah bro kalau tak nampak. Tak, saya bukan fitnah. Ini cerita daripada orang-orang kampung ni, tuan-tuan dan perempuan. Ni Pakistan cium spender ke? Ya dek, betul. Kejap dek, ni spender saya tau, bukan spender bini tau. Ni wanginya. Kan. Tapi okey lah, at least cium spender. Ni pakai spender. Masalahnya Hadi mandi lanjir tak pakai spender. Agak-agak besar mana, 8 inci ke 19 inci ke? Tak ada kan. Tengok kecut je. Mana pergi anu tu, mana? Tak ada. Dah hilang, sejuk. Dia masuk dalam. Allahu Akbar kan. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan perempuan. Tolonglah, janganlah korang nak tunjuk korang tu hebat sangat. Saya dalam satu nafas saya bagi tahu betapa buruknya PAS ni kan. Malu kan? Adakah ciri-ciri Islam ni? Dan saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan, sepatutnya sebagai satu parti yang mengangkat Islam, Parti Islam se-Malaysia, tuan-tuan dan perempuan, sepatutnya PAS ni dia menyokong apa yang dilakukan oleh kerajaan hari ni kerana membantas rasuah, tuan-tuan dan perempuan. Tetapi tidak. Kenapa marah sangat? Kenapa kata kita tak boleh sokong Anwar? Kalau pergi tengok room mereka ni, bila dia orang buat live apa semua kan, dia orang kata apa? Kita tak boleh sokong Anwar walaupun dia buat kebaikan. Dia mengaku ni, walaupun Anwar membantu rakyat, Anwar bagi macam-macam untuk rakyat, tetapi sebagai pembangkang, kita tidak boleh puji Anwar. Sesiapa yang puji Anwar adalah musuh kita. Damn son. Macam tu saya pun tak tahu. Lepas PAS pelancak agama, betul. Gila sial korang ni. Ni apa punya gila ni? Tak boleh macam tu dek. Kalau benda baik, tengok Safarudin. Kenapa saya suka tengok Safarudin? Safarudin ni, tuan-tuan dan perempuan, dia daripada Kedah tau. Dia suka buat live, selalu dia bercakap pasal agama apa semua. Dia bila bercerita tu, aku bila dia cakap tu terus masuk tau dalam otak aku. Sebab dia kata apabila kerajaan buat kebaikan, tidak kira lah dia tu Anwar apa semua, dia buat kebaikan, kita kena terima dan kita kena akui bahawasanya kerajaan telah cuba buat benda yang baik. Tetapi kenapa kau nak marah? Saya tak boleh terima kalau sekiranya sekarang hari ni, tuan-tuan dan perempuan, dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan hari ni, dengan apa yang cara mereka banteras rasuah, membantu rakyat, cuba memperbaiki kehidupan kita semua kan, dengan menaik taraf pelajaran, sistem pendidikan kita, sepatutnya kita support. Tapi tak, kita duk menjerit, kita duk keriau, kita duk marah. Nampak bila rakyat tengok, nampak apsalah pembangkang ni bodoh sangat. Betul atau tak? Kan kita tengok, damn, apa benda korang buat ni? Gila tak gila ni? Tak boleh macam tu, tuan-tuan dan perempuan. Suara aku sedap tak? Korang dengar clear tak suara aku? Clear? Best tak suara? Lemak padu tak? Sedap Anwar bagi 100 walaupun maki. Lebay minta derma 100 walaupun suka. Ya betul. Cun sedap kan. Ini untuk pengetahuan korang lah. Ini mic baru aku, Rode
Ya, tak ada orang sponsor, saya beli sendiri saya usaha, saya beli sendiri kan. Lemak merdu Damn son. Damn. Abang nak minta izin untuk abang nak tora-tora. Damn son. Pertahankan kepimpinan Puki, Pak. Ya. Bududa ke Salim? Ya, Bududa, betul. So itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi derang ikut tak? Kalau kau nak ikut Gomo ke, kau nak ikut kepada apa nama dia, iblis yang cuba merogol seorang wanita di jirat Cina, korang nak ikut yang seorang lelaki yang murtad, yang tidak mempunyai agama ni, itu hak korang. Tetapi janganlah korang menafikan kebaikan yang dibuat oleh kerajaan hari ni ataupun benda-benda yang baik kan. Sebab apa? Ingat terlampau negatif bila kau buat macam ni, benda ni akan backfire. Sebagai seorang yang sangat berpengalaman di dalam bidang politik ini, sebagai pengkritik politik di dalam media, saya dah duduk berpuluh tahun dalam bidang ni. Saya nak bagi tahu apa yang sedang berlaku kepada Perikatan Nasional hari ini adalah akibat daripada satu gelombang hijau yang mereka dapat satu ketika dahulu. Mereka ride atas gelombang ni terlampau lebih sehingga memakan diri mereka sendiri hari ini. Hari ini kita nampak rakyat pun dah meluat dah. Kau jangan confident sangat bila kau letak tu orang akan sokong kau. Zaman makin maju, kita mempunyai banyak platform-platform yang boleh kita sampaikan. Sama ada ramai atau tidak. Kalau setakat 400 500 ni Gomo gelak je, dia kecil lagi gigi aku je. Betul. Gomo aku tak hebat. Tak hebat macam kau bila kau buat live 10,000 orang datuk. Tetapi 10,000 orang kau datang pun, kalau datang daripada Vietnam pun buat apa Gomo? Sebab kau beli. Kau hanya menipu diri kau sendiri je. Kan? The real people, the real power adalah daripada 400 orang ni, yang mana mereka akan menceritakan kepada orang lain lagi. Dia akan multiply, dia akan jadi lagi banyak. Betul tak betul? Kan? Jadi kita nak cerita banyak apa? Cemburu lah tu dengan Gomo. Tak. Saya tak cemburu sebab saya tahu dia beli dia punya follow yang datang tengok tu semua daripada Vietnam Saya tak cemburu sikit pun. Saya rasa nak tergelak je tengok. Tengoklah. Dia kata Sir dengan Ramlah tutur Sir. Tapi tengok 2,700. Gomo, sampai bila kau nak tipu diri kau? Aku kenal Gomo ni lebih daripada korang tau. Daripada tahun 2008 aku kenal dia. Kita makan sama-sama roti Arab dekat restoran Zubaida, dekat Danau Kota tu tuan-tuan dan puan-puan. Selepas daripada itu, dia nak tunjukkan diri dia hebat. Dia beli Alexa ranking dulu untuk blogger punya ni. Saya buat natural je. Saya dengan tukar tiup tu selalu bergaduh. Kita punya nombor 1, nombor 2. So kita macam tu. Blog saya Parpukari dulu. Saya tak perlukan buat apa-apa pun. Saya buat semua natural. Orang nak kenal tak kenal tak apa. Kalau nak dengar tak nak dengar tak apa. Masalahnya Chio Spender ada bukti kau babu. Ada apa punya bodoh kau ni? Kau tahu tak parodi pasal Spender ni? Kau tahu ini apa? Gomo tinggalkan boxer dia lepas Ramlah tutur dia. Ramlah tu Norisman, batang dia lagi besar, dia tutur, dia tinggal. Saya nak bagi tahu lagi sekali Ini ada orang kat sini, saya nak bagi tahu bahawasanya Wan Muhammad Azri bin Wan The Race telah diliwat oleh Ramlah aka Norisman tapi dia tak berani nak saman aku. Korang tanyalah kenapa dia tak berani nak saman aku. Chio Spender ni bodoh. Chio Spender parodi kan. Parodi menunjukkan yang Ramlah sedang mencium Spender Gomo tu yang telah ditinggalkan oleh Gomo akibat Ramlah tutur dia dengan begitu padu hari tu. Kuat betul dia kena kan. Dia kena sampai dia kasut macam sampai ke ulu jantung dia terasa kan. Korang punya ketua Wala Butuh ni kan adalah seorang yang telah diliwat oleh Ramlah. Malunya Ramlah tu bukan jantan pure pun, cross dresser, transgender. Dia bukan transgender, dia ada batang lagi kan. Damn, gila sial. Saya angkatan dengan pisau.net. Betul. Pisau tu kawan aku, Megat nama dia. Tak tahu Megat tu kerja dengan Zahid kot sekarang ni. Salim jangan layan dia orang koyak sudah. Aku tahu. Dia memang koyak. Dia orang boleh bawa itu je Spender tu semua bodoh sial. Bodoh betul. Tapi yang pastinya tuan-tuan dan perempuan, cuba bagi tahu aku, apa kelebihan PAS yang patut kita sokong? Apa yang boleh kita sokong? Nothing. PAS tidak membantu. Kita ambil lah satu contoh tuan-tuan dan perempuan. Katakanlah Kelantan hari ini berada di bawah UMNO atau Amanah, atau UMNO dengan Amanah, ataupun senang cerita di bawah Kerajaan Perpaduan. Korang rasa-rasalah dengan kerajaan yang ada hari ini, korang rasa-rasa Kelantan akan berubah tak nasib dia? Ini aku nak tanya korang lah. Korang rasa akan berubah tak nasib dia? Korang tahu tak, orang Kelantan ni daripada 1990 tu, mereka tersekat kat sana. Mereka tersekat dekat sana.
Mereka tersekat, mereka tak boleh berubah, tak boleh nak buat apa. Sebab apa? Derang ada pimpinan yang duk cerita pasal agama Islam, tetapi tidak membawa apa-apa kebaikan pun. Tapi kalau sekiranya hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, Kelantan berada di bawah pemerintahan kerajaan perpaduan hari ini, saya percaya, ya, nasib negeri Kelantan akan berubah, akan mempunyai saluran air yang betul, akan mempunyai sistem kumbahan yang baik, kan, akan mempunyai satu stesen bas yang betul-betul stesen bas, bukannya apa reban ayam ataupun kandang lembu atau mungkin kandang babi yang diletak kat sana hari ni tu. Teruk sial. Teruk. Kalau kau betul-betul ikut pada ajaran Islam, wahai PAS, kau tidak akan membuat benda-benda yang tak elok. Kau tidak akan utamakan diri kau. Bayangkan ketika kau, wahai PAS Kelantan, ketika negeri kau, rakyat-rakyat kau sedang menderita. Kerana apa? Kerana mereka tidak mempunyai bahan asas ataupun barangan asas ataupun keperluan asas untuk hidup mereka. Infra yang asas pun tak ada. Dengan jalan yang teruk, dengan segala-gala benda yang teruk, hatta dengan air, bahan suci asas tu pun punya kotor. Korang tak boleh nak atasi masalah tu, tetapi sedang kamu pula hidup dengan mewah, naik kereta mewah, Mercedes, rumah tak nak kalah, duduk dengan begitu. Korang tak terfikir ke, aku hidup senang macam ni, rakyat aku susah. Macam mana kau boleh jadi pemimpin? Lepas tu kau cerita pasal Islam ni. Oh, kita pertahankan Islam, kita Islam. Macam mana ni? Cuba bagi tahu saya. Saya nak faham lah. Saya nak faham. Saya nak faham lah. Sebab apa saya rasa macam terlampau gila sangat lah ni. Ini benda yang kita tak boleh nak terima tau. Saya bercakap ni daripada hati saya. Saya tak ada skrip ke macam apa yang ni mak bedak tu ke, tak ada. Itu semua tak ada. Saya cerita ni daripada hati saya yang saya tahu, saya tengok bagaimana air tu daripada air TO menjadi teh susu, daripada teh susu menjadi kopi susu, daripada kopi susu kini dah menjadi kopi okau. Orang Kelantan relax je. Yelah Samsudin Alias, aku nak tanya kau. Kau rasa sebagai umat Islam, ya, kau rasa patut ke demi kepentingan politik kau nak hidup mewah, kau kena ke rakyat kau? Inikah yang diajar oleh Islam, Samsudin Alias? Aku nak tanya kau. Islam ajar apa? Pemimpin patut bantu rakyat dia. Kau tak tengok ke para sahabat Nabi? Bagaimana Umar Al-Khattab, Umar Abdul Aziz, bagaimana mereka membantu rakyat-rakyat mereka? Kau ada nampak tak mereka buat macam tu hari ni? Tak, saya cerita ni sebab apa korang kata korang ni kan parti PAS, parti Islam kan? Saya nak tanya ni. Saya tanya ikhlas hati ni. Aku Kelantan dan aku benci PAS. Bagus tu Marco Duran. Saya nak tanya ni. Sampai bila korang nak hidup menderita 36 tahun, tuan-tuan dan perempuan? Kesian saya dekat saudara mara kita kat Kelantan tu. Kesian tau. Korang kata PAS ni boleh ganti. Kau bayangkan PAS memerintah negeri Kelantan 36 tahun dan kita tengok hari ni apa yang berlaku kat Kelantan. Mahukah kita, wahai rakyat Malaysia, untuk PAS lead negara kita? Korang nak ke PAS menjadi Perdana Menteri kita? Aku nak tanya korang ikhlas hatilah. Korang nak ke? Nak ke negara kita elok-elok cantik dah sekarang dipimpin oleh all this prime minister dengan begitu baik? Korang nak ke PAS pimpin kita? Sarawak juga maju dia. Sarawak lagi maju, Sabah lagi maju. Korang nak ke? Lepas PAS tak boleh harap. Ya. Anak perantau balik sokong PAS itu rosak tu, ya. Itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Kesian, especially orang luar. Anak-anak Kelantan. Saya juga nak minta kepada kerajaan, saya juga nak minta kepada pihak-pihak korporat apa semua. Saya nak minta satulah, untuk nak ajar rakyat negeri, apa ni, bukan rakyat saya, untuk ajar kerajaan negeri Kelantan ni, kita kena stop ambil rakyat Kelantan datang ke sini. Ya, kita kena start hantar diorang balik, pergi balik ke negeri diorang. Diorang kena bekerja dekat sana. Diorang kena usaha negeri diorang, majukan negeri diorang. Janganlah orang-orang PAS balik hanya pangkah PAS, lepas tu datang cari makan kat negeri kita semua. Ya, kita minta supaya mereka balik ke negeri mereka. Tolonglah syarikat korporat,
penjawat awam apa semua, jangan ambil orang Kelantan lagi, cukup-cukup lah tu. Cukup-cukup lah tu. Ambil lah orang-orang lain daripada negeri lain. Bangla kepala bapak engkau. Kita rakyat Malaysia ni ada banyak negeri lain lagi kan. Kita ambil daripada negeri-negeri lain pula. Cukup lah tu. Kau bagi muka kat PAS ni, dekat Kelantan ni, sudahnya PAS yang dapat laba. Rakyat negeri Kelantan terus merempat, babe. Ini kebenaran. Ini kebenaran. Aku tahu orang PAS akan marah. Orang Kelantan akan marah. Tapi saya minta maaf lah. Sebab kalau kamu nak berubah, kalau kamu mahu diserap di dalam kerajaan, kaki tangan awam, kalau kamu mahu bekerja dengan korporat, kalau kamu mahu menjadi orang yang lebih hebat, tolong tukar kerajaan negeri kau dulu. Perbetulkan negeri kau supaya kau pun ada peluang untuk berniaga, kau juga ada peluang untuk cari makan kat sana, dan kau juga ada peluang untuk bekerja di sana. Kan? Kalau tidak, sampai bila korang nak pergi merempat dekat negeri orang? Sampai bila korang merempat kat negeri orang? Betul tak betul? Duk tunjuk hebat, tunjuk buka terbaik, terpaling Islam apa semua. Lah lari pergi kat negeri orang, merempat duduk kat negeri orang, duk cari kerja kat situ. Lepas tu korang hajar pula tu. Tak tahu nak hormat pula tu. Na'udzubillah min zalik. Aduh. Ya, Kelantan tak, kita adalah orang Kelantan yang hebat macam Khairul Amin Kita juga ada senika yang boleh buat. Tak, Kelantan ni, kalau rakyat negeri Kelantan ni mereka mendapat air yang bersih, Kelantan ditadbir dengan baik, dibangunkan dengan baik, dengan cantik. Dia kata membangun bersama Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Kelantan tu menjadi contoh membangun bersama Islam, kalau Kelantan tu menjadi contoh membangun bersama Islam, maka saya nak tanya, tidakkah itu menakutkan kepada kami, umat Islam ni semua? Adakah kita orang Islam ni, kan, nak membangun seperti orang Kelantan ni? Tuan-tuan dan puan-puan, nak ke? Saya nak tanya ikhlas hati ni. Cuba, jangan marah. Cuba fikir. Pergi mampus lah dia nak buka sini kan, dia nak buka sana. Kau bersyukurlah dia dapat berniaga dekat negeri orang tau. Saya nak tanyalah, yang Kelantan belagak sangat ni, kau nak cerita banyak sangat ni, kau duduk negeri kau. Pergilah balik duduk negeri kau. Tak payah kau tak ada pun, kita boleh hidup lah. Saya bagi tahu kalau semua orang Kelantan berhenti balik negeri Kelantan, korang punya tempat akan ada orang lain yang akan ambil alih. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Tetapi problem dia selalunya kaki tangan awam ni pun, kenapa orang Kelantan masuk? Sebab bila ada orang Kelantan yang duduk dekat KSN, KSSA, KPPA apa semua, jadi bila dia orang Kelantan, dia kata dia bagi kelebihan, ambil orang Kelantan. Itu masalah dia. So penuh dengan orang Kelantan, lepas tu orang Kelantan tak sayang negeri diri sendiri, tak sayang mak bapak sendiri. No, cerita benda betul, kita cerita betul. Kalau korang nak marah dengan aku, korang nak cakap aku ni tak apa. Belagak bukan main hebat lagi. Belagak. Korang lah terpaling pandai. Tapi korang masuk dalam kerajaan hari ni, korang dapat masuk korporat-korporat. Contohlah, PNB tu pun semua duduk tu. Semua Kelantan, semua nak tunjuk hebat. Kan? Buat keputusan ikut suka kepala bapak dia orang. Macam mana? Saya buat style doktor tau. Saya belajar daripada Dr. Mahathir. Dr. Mahathir kata apa selalu? Dia kata, untuk kita nak diagnose orang, untuk nak perbaiki ataupun kita nak sembuhkan penyakit ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena diagnose penyakit tu. Bila kita diagnose penyakit tu, kita akan tahu mana masalah dia, kat mana kita kena potong, kat mana kita nak kena rawat. Betul tak betul? Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bagi formula malam ni. Formula dia apa dia? Formula dia, kalau kita masih lagi bagi muka kepada orang Kelantan ni, datang sini nak bekerja dengan korporat, datang sini nak bagi masuk dalam dalam kerajaan apa semua. Saya bukan nak resis, bukan, tidak. Tetapi kita kena bagi peluang kepada negeri-negeri lain juga. Banyak negeri dalam Malaysia ni yang ada orang Melayu ni yang patut diberi peluang untuk bekerja dengan kerajaan, bukan Kelantan saja. Hari ni kalau kita tengok Kelantan dalam kaki tangan awam, boleh katakan separuh orang Kelantan. Kenapa? Tak adil kan? Sedangkan ada ramai lagi orang Melayu dalam negeri Malaysia ni. Kenapa kita utama ke Kelantan?
Aku memang racist lah. Fuck you man. Aku orang Perak. Aku orang Selangor. I don't care man. Ya, memang betul banyak. Ini benda ni kita kena, we have to highlight sebab korang tak berani nak cakap. Aku cakap. Azri orang Kelantan juga. Ya, Jiji. Orang Kelantan. Kenapa? Mesti ada sebab. Kenapa? Apa sebab dia? Aku nak tahu. Apa sebab dia bagi orang Kelantan masuk? Sebab kroni celaka. Sebab kroni yang duduk kat atas tu kata, hok kita, set-set kita jangan pecah. Jangan pecah. Mandi lanjai. Set-set kita mandi lanjai. Orang Kelantan bijak-bijak. Habis orang Perak semua bodoh. Kalau Kelantan bijak kerbau, tak adalah korang pilih PAS dan korang punya negeri yang paling mundur hari ni. Kalau orang Kelantan ni cerdik, 36 tahun takkan dijajah oleh satu parti yang bodoh, bangsat, parti terpaling hina dalam dunia tuan-tuan dan puan-puan. Parti PAS. Ya, parti yang terpaling bangkai sekali. Apa dia bawa untuk korang? Apa yang PAS bawa untuk korang dekat Kelantan tu? Yang kau nak bangga macam sial ni, apa yang dia bawa? Tolong bagi tahu aku. Jambatan gantung pun pecah. Dengan rombongan-rombongan semua jatuh masuk dalam sungai. Itu pun Anwar Ibrahim. Ya, tolong bagi peruntukan untuk buat jambatan baru. Mana pergi duit kerajaan negeri Kelantan? Saya nak tanya, engkau duk run kerajaan negeri Kelantan, apa yang kau buat untuk negeri kau? Beli Mercedes kan? Sebab kau utama ke diri kau. Kelantan pelarian Rohingya. Damn son. Korang selalu tengok aku maki kan. Hari ni aku bercakap fakta. Okay? So aku bercakap dengan nada yang relax. Sebab apa? Ada mic best lah babe. Suara sedap kan? Best kan? Betul tak kan? Jadi aku cerita supaya bila mic macam ni korang boleh dengar suara aku, korang boleh faham. Anwar tak relax terus bantu jambatan baru. Betul Zizaz. Cepatlah kau Datuk Seri Anwar. Kau patut relax lah. Biarlah dia. Tapi tak. Dia tak fikir. Dia tak peduli. Ini bukan negeri orang sokong aku. Dia fikirkan rakyat. Dia pergi bagi duit. Terus buat jambatan tu. Itu Anwar. Kita maki dia, Anwar kau peliwat lah, Anwar kau main belakang lah. Apalah kita nak. Tapi tuan-tuan dan perempuan, dalam Quran, dalam sejarah Islam hari ini tuan-tuan, saya dengan cara yang begitu susah, dengan cara yang begitu hina, dengan cara yang begitu celaka sekali tuan-tuan dan perempuan. Saya nak cerita lah tuan-tuan dan perempuan. Saya adalah antara orang yang paling bencikan Anwar tuan-tuan dan perempuan. Saya blogger Parpukari. Saya hentak apa yang saya tak hentam Anwar. Apa yang saya tak ikut orang baik, saya tak tahu nak cakap lah. Saya buat fitnah hari ni. Saya kadang-kadang terfikir, ya Allah ya Tuhanku, adakah aku telah melakukan fitnah? Benda dosa yang besar ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Kita pilih pemimpin-pemimpin yang kita kata hebat tuan-tuan dan perempuan. Tetapi semua pemimpin yang kita pilih semuanya ada masalah. Betul tak? Betul atau tidak? Kita tidak pernah melihat satu pemimpin yang boleh nak pergi tangkap perasuah, nak pergi tangkap orang-orang yang tak guna jahat macam ni, macam hari ni tuan-tuan dan perempuan. Saya rasa sangat-sangat sedih sebab saya adalah salah satu orang yang betul-betul hentam Anwar. Memang tak, kata orang memang betul-betul tak ada maruah punya. Kan? Saya Muhammad Salim bin Iskandar ni, tuan-tuan dan perempuan. Ya, tetapi Allah nak tunjuk kita, kadang-kadang kita kata, ya Allah, janganlah bagi dia ni jadi pemimpin kita, ya Allah. Habis negara kita akan hancur, ya Allah. Kita cukup takut Anwar jadi pemimpin, ya Allah. Jangan bagi Anwar PM. Habis negara kita dia akan jual. Allah, selamatkan aku, ya Allah. Ya Allah, jangan bagi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tolonglah. Jangan kita buat macam-macam. Aku bersama dengan GOMO, aku bersama dengan Perikatan Nasional. Kan, bukan aku join dengan masuk dengan, tapi tidak. Kita nak tukar, tak nak bagi Anwar jadi PM lagi. Kita buat macam-macam. Rupa-rupanya kita merancang, Allah merancang. Sebaik-baik perancang adalah Allah. Apabila yang kita tak minta, yang kita sangkakan buruk tuan-tuan dan perempuan, yang kita hina dia macam anjing, yang kita kata dia macam-macam tuan-tuan dan perempuan, Masya Allah, meremang bulu roma aku lah hari ni. Kau tengok hari ni bila dia buat. Dia buat kerja hari ni. Masya Allah. Saya call anak saya tadi, cakap, weh, gila lah dia ni. Asyik tangkap sana, tangkap sini. Apa benda dia ni? Dia memang, dia tolong orang apa semua. Kau ingat tak bapak bantai dia macam mana dulu?
Huh. Masya Allah. Ini bukan nak cakap apa lah. Aku hentam dia tak ingat dunia tau. Kita nak lebih daripada kuasa Allah. Allah bagi. Dia pilih pemimpin, dia letak situ. Kita kata, oh tak ada. Tak betul ni, tak betul. Kita nak jadi lebih tahu daripada Allah. Ya Allahu Akbar. Korang sangka tak? Dia boleh jadi Perdana Menteri dan dia tangkap perasuah-perasuah yang selama ni semua terbenam, semua duduk, sorok. Tak pernah kita tahu. Rupanya ada kat situ, ada kat sini. Masya Allah. Allahu Akbar. Lepas tu kau kata, aku tukar agama lah, aku penjilat. Tak. Tetapi aku berakal. Aku tengok. Aku fikirkan negara aku. Aku dah tua dah, 53 tahun dah. Aku tak tahu berapa lama lagi aku kat dunia ni. Tapi aku sempat tengok lah. Sebab itu kita kena belajar. Kan kita tengok. Dia yang kata ada pelacur tua tu. Kan dia bawa. Dia jahat apa semua. Tetapi sebelum dia mati dia bagi anjing tu minum air. Lepas tu dia mati dia masuk syurga tuan-tuan dan perempuan. Kita hina orang macam-macam. Tapi Allah tu maha pengasih, maha penyayang tuan-tuan dan perempuan. Pintu taubat selalu terbuka tau tuan-tuan dan perempuan. Ya? Kita duk maki, duk angkat orang ni. Dia lah terbaik. Dia dah paling bagus. Dia dah paling Islam apa semua kan. Apa kita dapat? Kita dapat tong tai. Tapi orang yang kita hina macam anjing ni tuan-tuan dan perempuan, yang kita hina sehina-hinanya, yang korang masih lagi buat sampai sekarang, dia tunjukkan kepada kita macam ini cara kita nak jaga negara. Aku malu tau. Aku sedih. Sebab kita ni apa takkan tak berakal, takkan kita tak nampak kebaikan yang dibuat tu. Buta ke kita? Oh ya Allah tuanku. Aku minta maaf lah, aku emosi sikit lah. Bukan apa, sebab aku adalah salah satu orang yang bantai dia. Bantai dia gila-gila punya tau. Oh ya Allah ya tuanku. Tapi bila kebaikan yang dia buat takkan kau tak nampak. Takkan kau tak nampak kebaikan yang dia buat. Akuilah kebaikan dia. Kan? Kalau kau nak kata aku orang PH ke, kau nak tuduh kata aku ni orang apa ke, aku tak kisahlah. Tetapi kebenaran aku kena cerita. Aku kena cerita kebenaran. Benda yang betul kita kena cakap benda tu betul. Kalau korang nak ini benda, nak kita cerita ni, kau tolonglah share. Kita share malam ni tuan-tuan dan perempuan. Share beratus-ratus, kita repost. Kita nak cerita kepada orang tentang kebenaran. Tak kira lah dia nak buat room, dia ada 10,000 orang masuk, dia nak cakap apa pun, dia nak buat peperangan ke, pengasingan ke, kebabian ke, pergi mampus dengan dia orang. Kita nak cerita kepada rakyat Malaysia tentang kebenaran, tentang kebaikan yang dibawa oleh kerajaan yang ada hari ini tuan-tuan dan perempuan. Janganlah kita terpedaya, janganlah kita apa kata orang terhasut dengan caci maki, dengan benda-benda yang tak elok yang dibuat oleh pihak-pihak pembangkang, puak-puak Rafizi, especially manusia terkutuk dalam Malaysia ni, iaitu saudara Wan Azri bin Wan Deris. Ya, lelaki yang dipanggil Gemo yang telah kena liwat dengan Ramlah tuan-tuan dan perempuan. Dia sendiri manusia yang paling hina, paling jijik, tapi dia menghina Anwar Ibrahim pula. Masya Allah Gomo. Apa kebaikan yang kau telah bawa untuk rakyat Malaysia? Tolonglah bagi tahu aku Gomo. Kalau kau nak compare diri kau sekarang dengan Anwar Ibrahim, kau tak layak jadi habuk dekat tapak kaki dia pun lah Gomo. Itu je aku nak bagi tahu. Sama-sama kita bantai Anwar dulu kan. Tapi hari ni bila aku tengok, Allah bagi aku akal, mata untuk aku melihat. Aku tengok, aku nilaikan
Betapa sialnya perangai kita dulu. Kita pergi fitnah, kita tutur orang ni macam-macam. Tak kisahlah kalau dia buat dosa pun, itu dosa antara dia dengan Allah. Allah bila angkat darjat dia hari ni, dia menjaga nama Malaysia hari ni. Tuan-tuan dan perempuan, ringgit Malaysia pun makin kukuh. Bukan ringgit Malaysia je, tetapi kalau compare dengan seluruh ringgit, seluruh duit-duit dekat seluruh Asia ni semua, kita sedang naik dengan mencanak, tuan-tuan dan perempuan. Ya, bukan aku nak puji dia sebab aku nak dapatkan kebaikan, tidak. Benda betul kita cakap betul. Kalau dia buat salah, kita bantai dia cukup-cukup. Dan kalau betul lah Anwar ni bersalah, Anwar buat benda yang tak elok, dia tidak akan melantik Datuk Johari Ghani sebagai Menteri MITI supaya dia boleh jaga semua perjanjian-perjanjian dia telah buat dengan Trump tu. Tuan-tuan dan perempuan, begitu transparannya dia bagi segala benda. Nah, kau ambil, aku bagi Johari Ghani orang UMNO yang bekerja bekas partner kepada Syed Mokhtar, dan kita tahu dia ada connection dengan Tun Mahathir, supaya Tun Mahathir calm down. Dia tengok, oh okay, we are in a good hand because Johari Ghani yang jaga benda tu. So dia dah cover dah semua benda dah. Dia dah cover semua benda. Tun M pun dah tak nak jumpa dengan celaka-celaka, kaki-kaki hasut, kaki-kaki celaka ni. Tun M pun kata, aku patah pinggul dah. Aku nak berehat lah, aku tak nak tengok muka korang lah. Faham tak syaitan bisu? Yes. Jadi apa lagi kita nak cakap? Bila kau dah tak ada nak cakap sini, kau dah tak boleh nak pusing sana, dah kau kata dia peliwat, dia main bontot. Dia peliwat. Siapa nak orang main belakang ni apa semua. Tapi kau tak tengok, dalam rumah kau juga ada yang kena tutuh dari belakang. Azmin Ali. Dalam rumah kau juga ada yang kena tutuh daripada belakang, iaitu Wan Muhammad Azri bin Wanderis. Hinanya. Dalam rumah kau sendiri, dengan bini sendiri boleh tersilap sarung. Daripada sarung depan dia masuk sarung belakang. Celakalah kamu wahai penyokong-penyokong PAS. Celakalah kamu wahai penyokong-penyokong Perikatan Nasional. Celakalah kamu wahai penyokong Wan Azri bin Wanderis. Sampai bila kau nak tipu rakyat Malaysia? Yang memecah belahkan Melayu adalah kamu, bukan orang lain. Korang yang pecah belahkan Melayu. Ya? Bukan orang lain. Jangan salahkan orang lain. Sedangkan UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO parti yang aku sayang, dia mengulurkan tangan. Dia cakap, marilah wahai PAS, marilah wahai Bersatu, marilah wahai NGO Melayu. Marilah kita bersama-sama, kita kuatkan penyatuan orang Melayu. Tapi korang tak nak. PAS tolak. PAS kata syaitan bisu, sedangkan kau adalah raja kepada segala iblis, wahai Hadi Awang. Ya? Sedangkan kau, ya, wahai Bersatu, apa lagi yang tinggal pada kau? Kau dah tak ada apa-apa pun. Kau masih duduk kat sana lagi. Aku PH tapi aku sayang UMNO. Bagus, terima kasih banyak. Aku, Muhammad Salim bin Iskandar, aku sayangkan UMNO. Aku akan perkasakan UMNO. Tetapi sesiapa saja bersama dengan UMNO, yakni bila PH bersama dengan UMNO, maka mereka adalah partner UMNO, sama-sama kita membantu. Dan aku nak cakap korang, aku tak boleh nak bantai Anwar sebab dia buat benda-benda yang baik. Dia buat benda-benda yang baik untuk rakyat. Dia buat benda yang orang lain tak boleh buat. Tak pernah ada Perdana Menteri, tuan-tuan dan perempuan, ya, buat apa yang Anwar buat ni. Dia tangkap demi tangkap sampai Azam Baki kena perah sampai tak ada masa untuk dia sendirilah. Sana sini nak pergi tangkap, habis satu-satu. Tapi yang korang datang kat sini, Butuh Salim batak gift. Korang fikir gift aja. Korang bergaduh. Betapa hinanya hari ni Allah tunjuk wahai Perikatan Nasional. Korang bergaduh pasal gift. Datuk Seri Salim datang dia campak gift je, cekiak macam tu kan. Korang berebut, gaduh, habis koyak seluar apa semua, semata-mata kerana gift. Inilah iman korang. Cash is king. Zas, bagi duit sikit, bergaduh, pecah belah korang semua. Masya Allah. Begitu mudah, begitu murahnya maruah korang ni. Lembik lehil betul MPC. Ya, rakyat tiap-tiap bulan dapat bantuan RM50 ke RM200. Kau bayangkan, pasal gift korang bergaduh siang malam. Aku tak berhati dengan kau ambil gift. Aku tak nak gift. Lepas tu kata, kalau saya nak puji sir bagi satu bunga ros.
betapa hinanya korang batak gift ni. Aku buat live, I don't give a damn. Aku ada gift ada, tak ada. I don't care. Malah aku bagi tahu, daripada korang nak bagi gift kat aku, lebih baik ambil duit tu korang pergi makan lah. Bawa anak bini korang pergi makan. Datuk Seri Salim dia lain. Dia kaya, dia orang businessman, dia nak bagi, saya terima. Kalau ada orang kaya nak bagi, saya ambil. Tetapi saya tak nak duit daripada orang yang susah. Guys, pagi makan pagi. Yang ada kerja, ada duit. Tak mau. Nampak? Masuk tu live 400 je ke? Live Gomo ribu-ribu. Saya nak tanya. Saya live 400 orang dengan live Gomo yang beribu. Tapi kau tengok kedudukan Gomo kat mana hari ni? Aku tak kisah. It's okay. I don't care about the view. Tapi message aku boleh sampai kat semua tempat. Alhamdulillah. Cukuplah itu. Cukuplah. Cukuplah Allah bagi aku. Cukup. Ni organik. Ni 500 dah sekarang ni kan. Organik ni. Tak ada. Kita tak beli. Saya tak beli Vietnam yang view lah kan. Itu je. Tak apa dah. It's okay. Tak apa. Yang peliknya ada 500 view kat sini pun kau datang lari kat sini nak bagi tahu kau sendu. Kau nak menghina. Tapi kau datang juga. Sebab bos kau cakap kau pergi hina dia sikit. Bagi dia koyak. Aku tak koyak. Aku tak kisah. Kalau ada 20 orang pun aku buat live je. Tak ada masalah. Kan? Betul macam-macam ada. Anwar Ibrahim sayangkan UMNO. Saya tahu. Sebab dia bukan tinggalkan UMNO, tetapi dia telah diterajang keluar daripada UMNO. Ya? Tetapi saya minta doa jugalah kepada Allah. Ya? Di atas kebaikan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim. Kita minta supaya satu hari, ya, kalau boleh orang-orang UMNO ni kan, ataupun MT UMNO, Presiden UMNO Seri, bagilah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden UMNO. Kerana dia dihalau keluar daripada UMNO ketika dia timbalan Presiden. Hari ini beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia. Dan sebaik-baiknya untuk dia, sebelum dia retire satu term lagi, insyaAllah satu term lagi Anwar Ibrahim tetap akan jadi Perdana Menteri. Dia perform macam ni, susahlah korang nak jatuhkan dia. Aku cakap sorry lah. Minta maaf cakap lah. Saya cakap terus terang lah. Dengan kerja yang dibuat sekarang ni, tuan-tuan dan perempuan, dengan benda yang dijaga sekarang ni rakyat Malaysia ni, dijaga negara kita dengan baik ni, aku tak rasa korang pun nak tukar orang lain. Betul tak betul? Ya? Korang tak nak tukar orang lain. Inilah dia tuan-tuan dan perempuan. Jadi, kalau bolehlah, kita minta doa kepada Allah. Semoga Allah bolak-balikkan hati pimpinan UMNO, MKT UMNO, supaya terimalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden UMNO. Oh, that will be a beautiful history tau. Dia akan jadi satu benda sejarah yang begitu cantik. You know, dihalau keluar, dibuang timbalan Presiden, timbalan Perdana Menteri, kembali semula menjadi Perdana Menteri dan berakhir retire dengan Presiden UMNO. Masya Allah. Beautiful. Tapi itu impian saya. Itu personal saya lah. Saya tak boleh paksa kan. Saya tak boleh nak paksa. Saya tak boleh nak suruh orang ambil ke apa, tak boleh. So itu terserah kepada orang-orang UMNO dan terserah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri lah kan. Tun M apa cerita sekarang tuan-tuan dan perempuan? Tun M sedang recover dan statement Tun M semalam dia keluarkan, Tun Mahathir kata dia tak nak jumpa dengan siapa pun. Itu dia nak bagi tahu. Gomo dia tak nak jumpa siapa pun. Dia tak nak jumpa siapa pun. Okay. Jadi Tun Mahathir dia nak berehat, dia nak tu. Dan yang paling menakutkan dan paling menyakitkan kepada Wan Azri bin Wandegis ni tuan-tuan dan perempuan, Gomo ni, tahu tak apa dia? Apabila semalam Hishamuddin Hussein dia duduk bersama dengan Anwar Ibrahim, mereka meraihkan, berjabat tangan, berseronok dengan bercerita. Ada benda yang mereka nak bincangkan apa semua tuan-tuan dan perempuan. Jadi harapan untuk Gomo tukar Perdana Menteri kepada Hishamuddin Hussein pun tidak berjaya. Ya, Hishamuddin H2O berserah diri juga. Habislah kau Gomo. Lepas tu kau menipu pengikut-pengikut kau. Dia dah buat report polis dah semua ni. Tak lama dah kerajaan ni jatuh dah. Tuan-tuan dan perempuan, 3 tahun setengah kita dah dengar dah. 3 tahun setengah kita dengar. Habis dah kerajaan ni. Lem. Kerajaan dah jatuh, Lem. Ingat tak tahun 18 Januari 2024, Gomo datang live aku, dia bagi tahu, Lem, kerajaan ni jatuh dah, habis dah. Aku menangis. Aku menangis ketika tu. Apa jadi tuan-tuan dan perempuan? Sikit lagi guys. Tak lama dah guys. Tiang gol dah cabut dah. Mereka main bola ni tak ada tiang gol. 3 kali Jumaat guys. Dia buat sekarang ni
Wan Azri bin Wan Deris menjadi bahan lawak, menjadi bahan kutukan, bahan ejekan untuk orang-orang kat luar. Kita pergi kenduri kahwin ke, kita pergi ke perhimpunan UMNO ke, kita pergi ke mana pun bila kita sembang, dia orang cerita pasal Gomo, dia adalah satu badut yang menghiburkan hati, yang seronok. Tiga Jumaat lagi guys. Guys, saya nak bagi tahu guys. Saya nak bagi tahu yang apa nama dia? Jangan percaya cakap saya. Jangan percaya cakap saya. Jangan percaya cakap saya. Dia macam badut circus tau. Dia main ding 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 ding. Ding 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 ding. Dia menjadi hiburan untuk orang-orang yang malam bosan, tak tahu nak buat apa dengar. Sebab kebebalan dia, kebabian dia, penipuan dia, babe. Bila lu dengar, lu rasa macam akal yang logik. Babi sial kau ni. Kau tipu apa ni babi? Tak boleh terima sial. Macam tu kan. Bayangkan bila Tuanku Agong tengah baca ni, dia bila buat macam ni sikit je kan. Nampak? Itu dah tunjuk dah. Yang Tuanku Agong YDPA, dia nak kenyit mata dekat apa belah pembangkang ni. Dia kenyit mata, korang tukar lepas ni. Korang jadi Perdana Menteri. Gomo. Aku tahulah kau belajar sampai SPM je. Kau polis yang kena buang. Tapi kau janganlah bodohkan orang dengan kenyit mata. Jadi bangsat betul kau, sial betul lah kau Gomo. Apa punya harai kau ni kan? Macam tu kan. Dia kenyit mata, dia jadi isu dah. Lepas tu budak-budak dia PA semua kata, Abang Soleh apa yang kenyit mata tu? Aku kata korang ni bangang betul lah. Sekali semalam Anwar Ibrahim duduk dengan Hisham, pegang tangan, berjabat tangan, mati akal Tori Gomo. Dia nak pusing apa lagi? Tak apa, sabar. Saya nak bagi tahulah satu cerita ni. Kalau ada yang ingat-ingatlah. Ketika tahun bulan 1 tahun 2024, sebelum Raja Abdullah, Sultan Abdullah nak balik. Sebelum Sultan Abdullah nak balik, maka kita kan dikatakan masa tu langkah Dubai kan. Langkah Dubai, jadi apa nama dia, kerajaan akan tukar guys. So masa tu dah dekat-dekat nak balik ni Raja Dollah ni. Dollah nak balik lah ni. Sorry tuanku. Ampun tuanku. Tuanku Sultan Abdullah nak balik lah ni. Dia nak balik dah. Dia nak balik dah. Dia buatlah makan-makan. Dia panggil lah semua orang. Anwar datang apa semua. Masa tu kita pun kena tipu juga. Dia kata Anwar datang kejap. Tuanku halau balik sebab dia panggil Mahathir. Mahathir datang. Jadi malam tu, petang tu bila Mahathir pergi makan, so tuanku Sultan Abdullah tu, dia pegang tasbih, dia pegang tangan Tun Mahathir. Dia kata, nampak? Ini petanda yang Dollah dah bagi tasbih dekat Tun Mahathir, maka Tun Mahathir akan jaga Mageran. Tun Mahathir akan jadi ketua Mageran, tuan-tuan dan puan-puan. Dia punya pusing. Kita pun duk percaya, kita pun duk layan juga. Aku mengaku. I was one of them lah kan. Aku mengaku yang duk ikut dengan dia kan, pergi kan. Dia kata damn, dia dah bagi tasbih tu. Itu petanda tu. Dia nak buat Mageran, dia akan bagi kuasa kepada Tun Dr. Mahathir, tuan-tuan dan puan-puan. Kita pun percaya. Malam yang last aku lepak dengan dia tu kan, malam itu bukan malam last lah, tu malam second last lah. Malam aku FR semua duduk, dia fikir, dia duduk kata apa sebenarnya apa mesej yang nak dihantar. Dia kata dia fikir, dia fikir sekali Mageran dia kata. Terkejut kita babe. Dia nak buat Mageran ni. Damn son. Tuan-tuan dan perempuan, inilah Gomo yang duk cerita duk. Dia apa cerita dia goreng macam sial. Terima kasih siapa yang ambil? Macam sial. Kita pun duk dengar. Meleleh air liok, meleleh air pungkok semua. Sudahnya kita kena tipu, tuan-tuan dan perempuan. Gomo memang babi, tapi lagi babi orang yang percaya Gomo tu. Terima kasih Tuan Presiden. Thank you. Kan? So tuan-tuan dan perempuan, itulah cerita daripada saya. Hari ini saya luahkan perasaan sebab bila saya tengok, saya tersentuh hati lah. Saya tersentuh hati betul bila saya tengok kejap ini apalah dia. Saya tersentuh hati bila saya tengok apabila SPRM buat kerja, dia pergi tangkap IJM punya kes.
Lepas tu dia orang pergi tangkap yang conman yang daripada satu negeri ni kan. Jadi itulah dia. So ini semua mendapat restu daripada PMX sebab dia bagi tahu SPRM kau pergi tangkap je siapa kau nak tangkap. Kau tangkap aja. Jangan risau, aku takkan kacau punya. Sebab dia tak masuk campur tuan-tuan dan puan-puan. Anwar Ibrahim tak masuk campur. Anwar Ibrahim ni set Paul dia sendiri. Set Paul kanan tau. Set Paul kanan dia kena tangkap. Duduk reman 6 hari. Dia tak kacau. Biar. Kena charge babe. Cuba kalau Perdana Menteri lain. Ada tak macam tu? So ini untuk anda semua kena fikir. Kan? Kita hina dia, kita maki dia, kita cakap dia macam-macam. Kita kata Anwar tak boleh pakai, Anwar ini, Anwar itu. Tapi tuan-tuan dan perempuan, apabila Allah nak tunjuk kat kita, dia bagi kau orang yang paling kau hina ni, orang yang paling kau downgrade kan dia, kau kata dia macam-macam, dialah hari ni tuan-tuan dan perempuan, yang kau kata dia baruah Amerika, baruah Yahudi tuan-tuan dan perempuan, dialah hari ni sedang menaikkan negara kita. Betul. Akulah baruah yang kutuk dia. Betul Zack. Aku terima betul. Aku terima. Ya, aku tak nafikan. Memang betul. Akulah baruah, salah satu baruah yang mengutuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aku baru cerita tadi kan. Apa yang aku tak kutuk dia? Apa yang aku tak buat kat dia? Dia bukan sempurna, tetapi dia bertanggungjawab untuk membina negara. Betul. 3 tahun. Kita tak nampak, kita tengok ini haywire. Azharu, sahabat aku dah cakap dah. Lem. Dia kata benda ni sama macam Mahathir. Mula-mula 2-3 tahun dia ambil memang haywire semua. Tapi lepas tu bila dia memecut, dia naikkan negara. Kau tengok. So Anwar benda yang sama juga. 2-3 tahun dia haywire, beras tak ada, telur masalah apa semua. Tetapi bila dia bawa, dia dah stable lah, dia bagi bantuan. Kau bayangkan siapa boleh terfikir formula bulanan bagi RM50 dekat anak-anak muda ni supaya dia orang boleh beli barang-barang kering. Beras, susu, teh, benda-benda basic. Hatta kata-kata orang nak beli sabun ke, nak beli bawa ketiak pun ada yang dia bagi untuk mai kasih. Itu untuk bujang. Untuk family dapat RM200 sebulan. Setiap bulan kau dapat tau. Beras semua terkawal. Kau boleh beli sardin apa semua kan. Benda-benda tu. Jadi makanan kau untuk asas kau. Yang penting Anwar fikir. Jadi kalau kau tengok balik perjuangan Anwar tahun 1970-an ketika dia kata orang Balin mati miskin, kelaparan apa semua. Kau tengok dia masih duk fikir lagi ni. Dia masih lagi fikir macam mana aku nak pastikan yang rakyat ni tak kelaparan. Sebab bila kau bagi, bila kau bagi makanan asas tu, makanan asas tu maknanya tak ada rakyat mati kebuluran lah. Tak ada rakyat lagi kelaparan. Fikir, laparnya aku tak ada makanan, tak ada. Kau kena tengok tu. Ini benda ni kau tanya dekat saya terus berbayar sekarang takkan cakap. Tapi aku sebagai orang lama, yang tengok aku tengok, wah, dahsyat siut dia. Dahsyat. Benda asas dia dah cover dah. Dia dulu tak pernah dapat macam ni. Benda tu betul. Kau boleh beli telur, beras, sardin. Makanan asas kau dah dekat. Janji kau tak lapar, kau tak tahu. Bila kau tak ada duit, kau lapar tu. Yang ada yang terpaling nak bela B40. Aku pernah jadi lagi susah daripada B40 pun. Ya, aku tahu. Sebab itu aku marah kat B40 ni yang menyokong Walabot. Aku marah korang bukan aku benci kat korang. Tetapi aku nak korang sedar. Ya, korang dah lah susah. Korang pergi sokong Gomo pula, apa korang dapat. Daripada korang buang masa dengan Gomo tu, lebih baik angkat tangan, tadahkan, ya Allah ya Tuhanku, kau bantulah pemimpin kita dekat negara ni ya Allah. Kau permudahkan urusan dia ya Allah, supaya lebih banyak pelabur masuk, lebih lebih sejahtera negara kita, lebih murah rezeki. Kan? Supaya kita mendapat limpahan daripada hasil yang masuk dalam negara kita, tuan-tuan dan puan-puan. Itu lebih baik kau doa, angkat tangan doa, daripada kau maki hamun, lagi kau maki hamun, kau duit yang kau ada kau bagi dekat Gomo, lagi Allah laknat hidup kau sebab kau mengimarahkan seorang lelaki yang kena liwat tu, Wan Azri bin Wan Deris. Buat apa? Untuk apa? Apa kau dapat? Apa kau dapat? Bila aku cakap ada yang marah, Salim hina B40. Bodoh. Sebab kau bodoh. Sebab kau bodoh. Sebab kau bodoh. Kau tak tahu apa mesej yang aku nak sampaikan.
Daripada kau marah, kau susahkan diri kau angkat tangan, kau tadah, ya Allah, murahkanlah rezeki kami, ya Allah, kau sejahterakanlah pemimpin kami, ya Allah, yang membantu rakyat, ya Allah. Allah, sejahterakanlah negara kami, ya Allah. Minta itu. Minta itu. Bukan maki hamun siang malam. Itu bukan cara Islam. Aku ni manusia yang paling kuat maki, kau orang tengok kan. Tetapi bila aku cakap benda ni, kau setuju tak dengan aku? Itulah dia. Bukan kita nak menghina B40 saja-saja, tidak. Tetapi kita marah dan kita hina B40 yang menyokong Gomo supaya dia sedar diri dia, supaya dia terjaga. Ya Allah, Tuhanku, apa yang aku buat ni, ya Allah, jaga. Aku sendiri pun susah, kesempitan, ya Allah. Aku ikut seorang yang dajjal, yang iblis, ya, yang iblis yang bernama Wan Azri bin Wanderis ni, iblis yang cukup marah bila kita sebut perkataan Allahu Akbar. Dia blok kita, tuan-tuan dan perempuan. Kenapa nak ikut orang macam tu? Yang nak sebut Allah tak bagi dia sebut Al-Quran pun. Dia sebut Akuan, Akuan, bukan Al-Quran. Tahu? Allah tarik dia punya lidah ni, tak boleh bercakap. Dia nak sebut Astagfirullahalazim, dia sebut Astaghfirazim. Tapi korang ikut. Korang tak takut ke? Jauhkan diri daripada dia. Jauhkan diri daripada dia. Ya? Tak kisahlah aku buruk ke apa, korang tak suka aku tak apa. Tetapi jauhkan diri daripada dia. Dan fikirkan, korang solat, minta doa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.